Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini marilah sama-sama kita belajar bertutur di dalam bahasa Arab yang mudah, ya, yang boleh kita faham, insyaAllah, ya. Biasanya bila kita berjumpa dengan seseorang itu, kita beri ucapan Assalamualaikum dan dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya dia, selalunya kalau orang itu orang dari luar negara, kita tanya min ayyi biladin anta, min ayyi biladin anta, dari mana anda datang, dari mana anda datang. Kalau dia datang dari negara dari England, dia akan kata ana min Inchaltra, ana min Inchaltra, saya dari England. Ataupun dia kata ana min minal Hind, saya dari India. Kalau dia dari Jepun, dia kata ana minal Yaban, ana minal Yaban. Kalau dari Perancis, dia kata ana min Fransa, ana min Fransa. Kalau dari Turki, dia kata ana min Turkia, ana min Turkia. Ya, ingat dia, ana min Turkia. Kalau dia dari Malaysia, dia kata ana min Malaysia, ana min Malaysia. Ana min Kuala Lumpur, kena sebut Kuala Lumpur. Orang Arab dia tak boleh sebut pa. Ana min Kuala Lumpur, macam bunyi lembur, ya. Kalau kita tanya dia, sometimes dia kata ana min Barlis. Barlis tu Perlis. Ana min Kedah, Kedah. Kalau dari Perak, lain sikit, bunyi lucu sikit. Ana min Berak, ana min Berak. Okey. Lepas tu soalan kedua, mungkin kita tanya dia, Mas muka, Mas muka ya, Mas muka ya Sayyidi, ya Sayyidi, wahai saudaraku. Ismi Ahmad. Mas muka, ismi Ahmad. Kalau kepada orang perempuan, kita kata Mas muki, ismi Hindun, ismi Hindun atau Fatimah. Okey. Lepas tu, kalau dia tanya kita pun soalan yang sama, kita jawab yang sama juga, ya. Lepas tu kemungkinan dia tanya ma amaluka, ma amaluka, what is your occupations, ma amaluka, ya. Kita jawab ana mudarris, ana mudarris. Kalau kita nak jawab lebih sikit, ana mudarrisul lughatil arabiyyah, saya guru bahasa Arab, ya. Ataupun dia kata ana muhandis, ana muhandis, saya jurutera. Wa anta, dan dia tanya kita, awak pula kerja apa? Ana aidan muhandis, saya juga adalah jurutera. Ana ustaz, saya ustaz. Lepas tu dia tanya fi ayil kisim, fi ayil kisim, makna kalau jurutera tu bahagian apa? Dia bunyi dia fi ayil kismi, ya, in what sections are you, ya, fi ayil kismi. Kita jawab, kalau Petronas, fi qismi zit wal ghaz. Az-zit itu minyak, wal ghaz itu gas. Kalau dalam bahasa kita LPNG lah. Fi qismi zit wal ghaz. Okey. Lepas tu bila kita dah nak habis tu, selalunya kita kata syukran biliqa'ik, syukran biliqa'ik, terima kasih
kerana berjumpa dengan awak, ya. Happy to meet you dalam bahasa Inggeris. Ma'assalamah. Dia akan kata ma'assalamah, ucapan selamat tinggal. Kita pun kata ma'assalamah. Ma'assalamah. Okey. Itulah perbincangan ringkas yang tuan-tuan dan puan boleh hafaz dan boleh gunakan dalam perbualan di dalam bahasa Arab. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya berharap petani saya nak mengulang kaji tentang haraf jar di dalam Al-Quranul Karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.